Terlihat ema balung gosta atau lau halio mundu ho motorizada det. Sira decidi usa motorizada horazão sira bele descansa e a fating ne bedet banhira kolen. Bele hasuru ema barak, ha força relação fraternal, nomos bele tamasai to fating area remota sira. Katiraban subarayan hotinang nenuluresin rua husina sang Malaysia, dadaung ne hala au hela ni expedição ho motorizada BMW ZGS eri rihung ida atus rua hahu ia loron rua fulan janeiro tinang ne no nia sehalo viagem haleu na saung atus ida neng durante tinang ida fulang neng. Timor Leste hane sang nasaun datuluk neve katiravan subarayan visita hafoi nasaun Singapura no Indonesia. Okey, saya bermula ekspedisi ini pada 2 hari bulan Januari 2023. Mula-mula saya pergi Singapura 2 malam. Selepas itu saya datang di Indonesia lebih kurang 23 hari. Negara ketiga sekarang ialah Timor Leste. Sebuah negara cantik, pemandangan cantik. Saya bergaul dengan orang sini memang baik. Baik peramah, budi bahasa, tak ada buat apa-apa hal. Banyak cantik dia buat ni. Ini negara ketiga. Saya memberitahu bahawa global warming. Apa itu global warming? Global warming ialah kepanasan bumi. Sekarang kita tahu kepanasan bumi dekat di Antartika, satu ice block dah pecah. Pasal apa? Air laut dia jadi panas. Bila itu ice block tu dah pecah, dia akan mula cair. Bila mula cair, dia akan jadi paras laut. Global warming, paras laut sudah tinggi. Bila tinggi, banyak tempat banjir. Pasal tu saya menggalakkan kepada orang, bikers, mana-mana saya jumpa, saya beritahu, tanam banyak pokok. Tanam banyak pokok, jangan, kalau pokok itu tak perlu, jangan tebang. Jangan potong. Bila awak tanam banyak pokok, bumi ini jadi sejuk. Contoh dia, bila kita ada tanam satu pokok, bila dia punya dahan tu sudah penuh, itu matahari tak ada direct attack dengan bumi. So dia cover dengan pohon tu. Bila pohon tu dah jadi blok, bumi jadi sejuk. Dan nampak kehijauan. Kehijauan tu memang baik untuk kita punya mata. Itu juga tujuan saya datang sini, keliling dunia. Dan juga saya nasihatkan kepada semua orang ni, bila seseorang tu sudah berumah tangga, nak kahwin, tanam satu pokok. Bila kamu sudah dapat satu anak, tanam satu pokok. Orang kelulusan ijazah ataupun sudah lulus peperiksaan, tanam satu pokok. Kalau beli satu rumah, tanam satu pokok. Dengan ini pun saya sudah cakap 4, 5, apa-apa property beli, tanamlah mana-mana satu pokok. Sebab apa? Bila sudah tanam satu pokok, sudah kahwin, anak-anak sudah ada, baru lahir, suami dia pergi tanam satu pokok. Bila dia sudah besar, umur 10 tahun, dan dia boleh beritahu dengan anak dia, ini pokok satu umur dengan kamu. So you lebih baik you jaga. So semua orang kalau ingat macam ni positif, ini tak ada kena duit apa-apa tau. Tak ada, kita ada satu bumi saja. So tak ada orang jaga ini bumi, nanti dia akan jadi banyak panas. Nanti satu masakan dulu kita punya cucu semua susah nak dapat air. So sekarang kita punya turun-temurun cuba jaga bumi ini dengan baik. Itu tujuan saya. Ya, saya ke mana-mana yang tempat saya yang pergi, saya bukan ini saja, ada lagi banyak tempat. Sebab saya tengok ni tadi semalam saya datang daripada Atambua, menaiki motosikal dengan Dr. Sam dan juga saudara Boy Sabak. Pemandangan cantik memang Timor Leste, dia punya pemandangan dengan dia laut, dia tu wow, memang first time saya datang, memang cantik dia pemandangan ini tu. Saya tengok pun ada banyak pokok-pokok sini pun serupa macam Indonesia. Memang banyak ada pokok ini, memang satu bertuah untuk saya lah. Memang cantik Timor Leste. Saya tengok first time saya tengok, wah, saya mula-mula saya tak tahu macam mana Timor Leste. Tapi saya dah masuk pemandangan dia dengan laut
laut biru, semua tu memang cantik tau Timor Leste. Saya akan sebarkan kepada yang ni kepada semua satu dunia lah. Saya ada Facebook saya Kattirawan Subarayan, manakala Instagram saya ialah Kattirawan 6568. So kamu boleh tengok sebenarnya gambar-gambar semua ni, semua satu dunia akan tengok dengan Timor Leste sekali. So saya akan kembara ke 106 negara selama 1 tahun 8 bulan baru balik ke Malaysia. Itu tujuan saya. Ia na expedição ne, Kattirawan Subarayan ia objetivo hakara convida e masira ne beni hasuru ho di kualia konaba aquecimento global no salva natureza. Ne husu e mahotu ne beni hasoru durante ni viagem no halo contribuição atau ema ida kuda ai horis ida ia sirani loron importante rumah ho di bele salva natureza. Seberapa banyak saya boleh sebarkan objektif saya, global warming, tanaman pokok, itu satu pencapaian bagi saya. Dekat 15 hari ada dekat di Timor Leste. Ini Dili. Lepas tu dengan kawan-kawan saya ada Mike dengan dia juga, saya lama kenal nama dia, Boy Sabak. Sejak tahun 2021 saya kenal dia. Dengan bantuan di 2 orang ni, saya akan bawa motor, saya semua klinik, banyak saya boleh sebarkan, bukan je Dili sahaja. Lain-lain tempat tu memang saya nak pergi, saya sebarkan saya punya niat murni, niat baik kepada semua orang yang boleh, mana saya boleh bantu, saya akan bantu beritahu. Okey, selepas 15 hari saya akan melancong ke Australia. Lepas Australia, dengan lebih kurang, Australia itu negara besar. Saya akan buat selama 30 hari. Selepas itu saya hijrah ke New Zealand. Dari New Zealand saya pergi ke South Korea, Japan, Rusia, Mongolia dan negara Eropah, dan saya akan pergi ke Canada. Dari Canada pergi ke Amerika. Lepas tu pergi Central America. Central America itu Mexico, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panama, El Salvador. Lepas tu habis itu saya pergi ke South America dan pergi South Africa. South Africa pergi Arab country, Middle East dan Central Asia. Lepas tu pergi ke Afghanistan, China, Pakistan, India dan Sri Lanka, lepas tu Myanmar, Thailand dan Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand balik dan baru pergi ke Malaysia. Tanam banyak pokok. Mana yang perlu, tanam, simpan. Kalau tak perlu, kalau betul-betul nak tebang pokok, baru tebang. Kalau tidak, tanamlah berapa banyak pokok yang boleh. Itu saya punya tujuan saja. Itu sahaja. Saya pada tahun 2018, saya belanjakan duit saya sendiri lebih kurang 50,000 Malaysia ringgit. Tu lebih kurang dekat 20,000 USD ataupun kurang sikit. Saya menjelajah daripada Malaysia, pergi satu orang juga dari Malaysia pergi ke Thailand, Myanmar, India, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia. Patah balik. Di India, saya tanam 2 pokok. Orang Melayu cakap pokok semambu. Saya tanam 2. Dia tu memang dia sebarkan dalam berita keluar, YouTube semua ada keluar. Dia orang punya happy dekat India. Dia tanya mengapa you buat macam ni, saya ceritakan sama juga ini. Tapi satu lagi saya nak beritahu sini di Bhutan orang Bhutan tak suka orang pelancong ramai masuk sana. Saya tanya mengapa? Kalau ramai masuk di Bhutan, orang bagus pelancong masuk, you dapat untung. Dia cakap banyak orang masuk di Bhutan, banyak pokok kena tebang. Bila banyak pokok tebang, saya banyak hotel saya mau bikin. Tapi diorang jaga alam semula jadi tau. Bila saya masuk saya punya motor saya BMW 1200cc. Bila masuk sana, diorang
cek saya punya carbon tau. Carbon dioxide dia cek. Dia cek ada satu mesin, gas analysis machine, dia cek. Dia cek carbon tu dah okey, baru dia benarkan saya masuk motor saya, bagi dia masuk. Dia masukkan satu sensor dalam exhaust pipe, dia cek berapa carbon dioxide, semua dia cek. Baru dia benarkan masuk saya punya motor. Lepas tu saya tanya dia, mengapa you buat macam tu? Dia kata kita jaga alam sekitar. Orang simply tak boleh masuk. Mana yang banyak carbon keluar, asap banyak keluar, kita tak boleh masuk. Tapi bila saya masuk sana, dia orang banyak happy tau. Dia cakap dia punya objektif dengan saya punya objektif satu. Negara itu memang Bhutan sebuah negara banyak hutan, banyak gunung ganang, banyak water, air, sungai semua penuh dengan air itu. Dan dia memang betul-betul Bhutan jaga alam semula jadi itu. Saya ada 2 rumah. Satu rumah tu untuk menjaya ini, saya sudah jual satu rumah. Saya untuk menjayakan ekspedisi ini, saya jual satu rumah. Saya bila tanya anak-anak saya dengan isteri, dan dia cakap, ini terpulang pada bapa. Ini bapa juga dapat ini beli rumah. Kita sekarang ada satu rumah, kita ada duduk. Ada satu rumah itu terpulang pada bapa. Kalau bapa punya niat baik. Bapa punya niat global warming mau ini, itu terpulang pada bapa saya. Kita orang tak ada campur dia. Lepas tu saya ada satu rumah. Rumah tu saya sudah jual 109,000 USD. Diikuti dengan Malaysia 450,000. Saya suruh jual rumah tu, saya suruh jual. Itu duit saya angkat. Saya pergi melancong 106 negara selama 1 tahun 8 bulan keliling. Lepas tu ada orang memang baik hati baik hati daripada Malaysia. Ada kerajaan Malaysia ada support saya sikit. Lepas tu kawan-kawan, lepas tu ada corporate company, dia orang pun ada kasih donation saya juga. Ada donation lebih kurang ada dekat 10,000 USD. Saya ucapkan ambil kesempatan ini, siapa-siapa yang tolong dengan saya bagi duit, bukan duit saja, cara lain Cara lain dia support saya. Bila saya mau keluar daripada Malaysia, banyak orang tolong saya. Itu saja. Bukan itu saja, dan juga kawan-kawan di Indonesia tolong, kawan-kawan di Timor Leste, banyak orang tolong tau. Saya tak tahu. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada GMN TV dan juga Kerajaan Timor Leste, dan juga saya punya Bikers Group, Galaxy Bikers Group di Malaysia. Founder dia Datuk Naris Kumar, dan dia semua staff yang berada di Bikers Club, iaitu Galaxy Bikers Group. Saya ucapkan ribuan terima kasih sebab mereka really kerja keras untuk mengantarkan saya ke ekspedisi ini. Dan juga ambil kesempatan ini dan saya ucapkan pada kawan-kawan yang berada di Timor Leste, iaitu Mike, Boy Sabak, Nom 80, dan mana-mana yang semua dah tolong saya, dan juga Dr. Sam. Semua ni baru saya kenal mereka. Banyak diorang tolong. Saya sebelum start tu saya ucapkan terima kasih kepada mereka lah. Okey. Katiravan subarayan reforma ona husini servisu nudar eletricista iha Malaysia. Katiravan subarayan hone kaben kamala iha uang nain tolu honaran iva kavita no vishalini no uang nain tolu ne forma ona familia. Katiravan subarayan hela iha Timor Leste durante loron sanulu resin 5 nonia konsege halo expedição hahuhu sidili manatutu vaukau no venilale. Tuirni plano antes, Katiravan subarayan hakara katu halo expedição haleu teritori Timor Leste, mas be nila konsege halao tamba condição estrada ladia.